laisal ghina an qasatil arad walakin ghinal qalb. Bukanlah kaya tu kalau arat banyak macam benda, juta-juta, bilion duit, dan banyak duit dipanggil jutawan, banyak harta panggil hartawan, bukan. Ya, walakin ghinal qalb. Kaya hati. Apa makna kaya? Tidak memerlukan, tidak bergantung. Tu hati para awliya. Dia tidak bergantung pada makhluk, dia bergantung hanya Tuhan. Tu kaya sebenar. Kalau sekiranya dia kaya, jutawan, 7 keturunan tak habis makan, tapi dia ada lagi sifat tamak, itu dipanggil al-faqrul hadir. Fakir yang sentiasa hadir dalam kepala dia, tak cukup, walaupun harta dia tak habis makan. Jadi dia sentiasa berhajat. Sifat berhajat ni sifat tamak, berhajat nak, itu sifat fakir. Ya, itu fakir, al-faqrul hadir. Fakir yang sentiasa hadir dalam kepala dia. Itu kita tak nak benda tu. Ya, ukuran orang Islam lain ukuran yang Tuhan suruh ukur dengan cara dia, bukan ukur dengan mereka yang jadi penyembah nafsu, kan. Dan sesiapa yang menipu dalam pekerjaannya, saya pasti terdedah kelakuannya. Ya, kok mana dia pusing, akhir orang tahu jugalah. Ya, berapa kes banyak lepas-lepas tak lepas, akhir sangkut juga, kan. Ya, atas dunia kalau bersilat, silat atas dunia sangkut lagi lah.